Sejahtera, sahabat-sahabat pemancing di seluruh Malaysia. Saya, rakan pancing kesayangan anda, hadir lagi dengan ramalan KOO Live ikan yang paling dinanti-nantikan. Hari ini, 10 Januari 2026 menjanjikan pelbagai cabaran dan kejutan di air. Adakah anda bersedia untuk memecahkan rekod peribadi atau sekadar menikmati ketenangan di tepi air? Jangan ke mana-mana kerana saya akan membongkar rahsia KJ Live hari ini yang bakal membuat anda teruja. Kita mulakan dengan perairan tawar untuk ikan haruan atau snakehead yang terkenal dengan keganasan dan kekuatannya. Ini mungkin hari yang menjanjikan. Dengan musim monsun timur laut, paras air di sungai dan tasik dijangka meningkat. Haruan suka bersembunyi di kawasan berstruktur seperti reba kayu atau di tepi-tepi tebing yang baharu ditenggelami air. Air yang sedikit keruh akibat hujan juga memberi kelebihan kepada mereka untuk menyerang hendap. Teknik syurkan memancing menggunakan gewang permukaan jenis froggy atau buzzbait, terutamanya pada waktu pagi dan lewat petang. Cuba baling gewang berhampiran rumpai air atau struktur kayu. Jangan lupa sentapan kuat sebaik sahaja haruan. Ya, kawan-kawan, ikan siakap atau baramundi. Walaupun ia boleh didapati sepanjang tahun, siakap di kolam berbayar atau muara sungai di pantai barat tetap menjadi sasaran utama. Suhu air yang kekal hangat melebihi 25 darjah Celsius, siakap akan kekal aktif mencari makan. Siakap di kawasan muara yang tenang, berhampiran jeti atau struktur buatan manusia yang menjadi tempat persembunyian mereka. Hidup seperti udang atau anak ikan, selar sangat berkesan. Peminat gewang jenis minnow atau soft plastik adalah pilihan terbaik. Casting dan retrieval perlahan akan memikat siakap yang bersembunyi. Beralih pula ke perairan masin di pantai barat Malaysia, kita ada ikan kerapu dan ikan jenahak. Januari, walaupun dalam musim monsun, pantai barat cenderung lebih tenang berbanding pantai timur yang sedang bergelora dengan angin kencang. Ini adalah peluang kita untuk mencari kerapu dan jenahak di kawasan berbatu, tukun tiruan atau bangkai kapal. Ikan-ikan ini gemar mencari perlindungan dan makanan di struktur dasar laut. Umpan hidup seperti sotong atau udang hidup akan menjadi hidangan istimewa buat mereka. Teknik bottom fishing dengan pemberat yang sesuai sangat penting untuk memastikan umpan anda sampai ke dasar. Sentiasa perhatikan getuan pada joran anda. Mereka biasanya memberi amaran sebelum menyambar dengan rakus. Baiklah, jom kita bedah analisis keadaan memancing hari ini. 10 Januari 2026, cuaca di kebanyakan kawasan pantai barat Malaysia dijangka panas dan lembap dengan suhu purata sekitar 27 darjah Celsius di siang hari dan boleh mencapai 32 darjah Celsius pada puncaknya. Suhu terendah di malam hari sekitar 22 hingga 24 darjah Celsius. Kita mungkin akan mengalami hujan sekali sekala atau hujan renyai-renyai, terutamanya pada waktu petang. Tekanan atmosfera mungkin sedikit berubah-ubah yang boleh menjadikan ikan sedikit mudi dari semasa ke semasa. Angin dijangka tidak terlalu kencang di pantai barat, sekitar 4 hingga 7 km sejam bertiup dari arah timur laut. Suhu air di kebanyakan perairan Malaysia kekal hangat, selalunya melebihi 25 darjah Celsius yang sangat ideal untuk aktiviti ikan tropika. Air yang hangat mempercepatkan metabolisme ikan, membuatkan mereka perlu mencari makan dengan lebih kerap. Sekarang,
tentang fasa bulan. Pada hari ini, 10 Januari 2026, bulan berada dalam fasa suku akhir. Secara tradisinya, ramai pemancing berpendapat Kate Left mungkin sedikit sederhana dalam fasa ini kerana pergerakan air pasang surut tidaklah seekstrem fasa bulan penuh atau bulan baharu. Namun, jangan biarkan ini mematahkan semangat anda. Pada pengalaman saya, ikan masih akan makan, cuma mungkin memerlukan sedikit kesabaran dan strategi yang lebih teliti. Secara keseluruhannya, aktiviti ikan hari ini dijangka sederhana hingga baik, terutamanya untuk spesies air tawar dan di kawasan pantai barat yang lebih terlindung. K. Left mungkin capricious di kawasan yang terkesan dengan monsun yang lebih teruk. Ini disebabkan oleh gabungan cuaca yang lembap, kemungkinan hujan dan fasa bulan suku akhir. Dengan suhu air yang stabil dan strategi yang betul, anda masih berpeluang merasai tarikan yang hebat. Jadi, kawan-kawan, saya ucapkan Ni Foster, Ni Cheshui, semoga berjaya dalam trip memancing anda. Jangan lupa untuk sentiasa mengikuti saluran saya untuk ramalan dan tips memancing terbaik. Butang subscribe, tekan like dan kongsi video ini dengan rakan-rakan pemancing anda. Satu soalan untuk anda. Apakah umpan kegemaran anda untuk memancing ikan haruan di musim hujan? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Selamat memancing Malaysia.